Sesiapa yang nak datang ke negara China buat kali pertama, korang jangan bawa power bank sesuka hati. Pastikan power bank kau tu ada triple C. Saya dah nampak ramai orang yang bawa power bank biasa, kena buang. Dia akan check power bank ni waktu korang nak masuk ke dalam kapal terbang. Dekat Malaysia tu. Lepas tu kalau korang transit kat negara China, dia akan check sekali lagi. Saya kena keluarkan power bank ni, saya kena tunjuk dekat dia. Maknanya 2 kali dia orang check. Triple C ni sebenarnya China punya regulation lah. Sebab yalah, nak bawa power bank masuk dalam kapal terbang, kena pastikan dia bersesuaian. Sebab takut meletup lah, terbakar lah dan sebagainya. Untuk dapatkan power bank Triple C ni bukan senang tu sebenarnya. Sebab dia masih baru lagi. Jadi tak banyak keluar dalam pasaran. Banyak tempat saya cari, tak jumpa. Lepas tu dapatlah 1-2 tempat ni, dia ada power bank Triple C ni. Saya beli ni dekat Gurney Plaza, Pulau Pinang lah. Tak apa, kau pergi je mana-mana kedai, kau cakap je saya nak power bank Triple C. Dia confirm faham lah tu. Tolong share dan repost video ni biar semua orang tahu pasal perkara ni.